Itu aku cakap, celaka tak celaka puak-puak PAS ni. Ya, kalau pemimpin DAP sebut ungkapkan alhamdulillah, sujud syukur apa semua, dia tak puas hati. Dalam dewan tu dia petikai, tak payah tunggu dekat luar. Dia kata kawan ni nak mempermainkan agama Islam, menghina agama Islam 3R. Tapi kalau Tuan Guru Bala Subramaniam, ketua sayap di HPP dalam PAS, baca ayat suci Al-Quran, tergabur kelang kabut dalam muktamar, dia puji, kata inilah pendekatan dakwah yang dibawa oleh PAS merentasi kaum. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Tak ada seorang pun pemimpin PAS yang duk Melayu Islam yang duk ada ni bangun pergi tanya Tuan Guru Bala, Bala, you sudah beriman ke? Belum, suka hati you petik-petik ayat Quran ni, sudah beriman ke belum? Tuan Guru Bala tu siap petik cerita jumpa Nabi, jumpa Rasulullah lagi. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad dalam mimpi saya. 2-3 kali petik ayat Quran, mersus. Tergabur, siap baca, terjemah, tafsir, ikut dan suka hati dia, cekadak tekak dia apa semua. Sepatah haram pun pemimpin PAS ni, lebay-lebay PAS yang ada depan dia tu, tak kata pun, semua diam. Kena dekat pemimpin DAP sebut benda-benda baik sikit, dia balun kata DAP nak menghina agama Islam, tak menghormati agama. Waktu Howard Lee, ingat kes Howard Lee tu, tafsir ayat Quran itu, ni puak-puak PAS ni arahkan geng-geng dia, pemuda dia, sampai pergi buat report polis tu. Kata Howard Lee menghina Islam. Sebab tu aku duk kata, pemimpin PAS hari ni saudara, dia duk anggap siapa-siapa yang nak sebut kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kena beriman ikut acuan agama PAS. Baru okey. Kalau tak duduk dalam PAS, tak ikut PAS, tak beriman, seolah-olah beriman dengan PAS, ini tak boleh. Tak duduk dalam PAS, tak cukup Islam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tu, walaupun dekat bawah tu siap bertakbir lagi tu, sambut Tuan Guru Bala baca ayat tu, kau dengar? Kalau non-Muslim itu geng dia, baca ayat Quran tergabuk macam mana pun, baca ayat Quran tak betul ke apa ke, dia tak anggap menghina, dia anggap sinar dakwah. Inilah pendekatan dakwah yang dibawa oleh PAS kepada golongan non-Muslim. PAS ni parti terbuka kepada semua. PAS ni tak mengira non-Muslim nak cuba mendekati agama Islam ini akan diraikan, ini dah cara PAS. Tapi kalau yang buat itu musuh politik dia, DAP, waktu tu juga dia bangun, tak payah tunggu esok, tak payah tunggu minggu depan. Waktu tu dia bangun, dia kata ni menghina kesucian agama Islam. Kalau DAP, kalau dekat puak-puak dia okey. Jadi nasihat aku pada PAS, jangan duk buat agama Islam ni serupa harta pusaka mak bapak hampa lah. Jangan duk buat agama Islam ini seolah-olah agama itu hanya betul kalau duduk dengan korang. Sampai orang lain tak boleh sebut langsung. Kecuali kena masuk duduk dengan dia. Duduk dengan PAS boleh. Halal subuh-subuh. Ni ngakomeng ni silap dia satu ya. Bukan silap sebut ke apa. Dia tak menghina pun. Cuma silap ngakomeng ini adalah ngakomeng tak pergi duduk dengan PAS. Kalau ngakomeng pergi duduk dengan PAS, silap-silap ngakomeng tu pun walaun lebay-lebay ni anggap Tuan Guru ngakomeng.